Disebabkan banyak soalan-soalan yang tanya macam ni, berapa duit cash nak bawa pergi Saudi ni? Umrah, haji, cukup ke tak cukup? Ni salah satu real feedback. Feedback pengalaman saya musim haji 1447 untuk 2 orang, bawa cash rial dalam 3,000 untuk guna makan, sabin. Lepas tu dia bawa juga backup, Sleeper Jepun bawa juga backup kad debit bank Islam untuk belanja dalam mall ataupun luar-luar kedai apa semua tu dalam 1K. Maksudnya lebih kurang plus minus dalam 3K. Ni untuk kalau siapa yang dah pergi package, kalau ambil package tak kira lah umrah ke haji ke mana-mana package sekalipun, package kita bayar tu dah tengoklah apa yang include dan exclude. Maksudnya biasa yang include penginapan, hotel, makan minum depend. Tengok ada yang include, ada yang exclude. Daripada situ kita boleh decide berapa keperluan yang perlu kita bawa. Biasanya kalau macam ni, tengok 3K untuk 2 orang makan dah termasuk dengan sabil tu. Termasuk maksudnya makan untuk diri sendiri, lepas tu nak share dengan orang lain pula sabil. Sabil ni maksudnya bagi, sedekah. Termasuk dengan sabil. Lepas tu bawa backup card untuk nak shopping, kod-kod emergency. Bagus macam ni. Maksudnya cash pun ada, kad pun ada. Cuma siapa nak bawa kad tu tengok kad jenis apa nak bawa, check dulu charges berapa per transaksi yang nak bayar by card tu. Jadi boleh plan, boleh fikir nak makan level yang macam mana untuk berapa orang. Kalau macam Sleeper Jepun, dia 3K tu dah termasuk dengan sabil, termasuk dengan infak. Tapi kalau kata duduk dalam kepala hari-hari nak makan kambing, nak makan kepala kambing, nak makan nasi mandi, mungkin kena upgrade lagi lah. Sebab tu saya kata berdasarkan perbelanjaan kita yang macam mana. Jangan risau, pergi Mekah Madinah ni insya-Allah berkat duit, berkat makan minum. Ini doa daripada Nabi Muhammad SAW daripada dulu lagi. Jadi moga dapat rancang dengan sebaiknya, moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ni.